Siapa yang biasanya beli gold bar 250 gram ini? Jongkong emas yang besar macam ini sebenarnya banyak kegunaannya, terutamanya bagi pemilik bisnes ataupun nak asingkan keuntungan daripada digunakan. Gold bar 250 gram ini juga sangat sesuai dijadikan sebagai pelaburan kerana harga per gram dia lebih murah dan juga spread value yang lebih rendah. Harga hari ini sekitar RM115,000. Harga tahun lepas pada Januari 2024 sekitar RM82,000 sahaja. Jadi, keuntungan bersih adalah sebanyak 27% dalam masa 1 tahun. Bukan itu saja, simpanan emas ini boleh dijadikan sebagai bot penyelamat. Maksudnya, boleh dijadikan sebagai insurans ataupun perlindungan kekayaan tuan-puan. Jutawan yang bijak, dia tidak akan simpan kekayaan dalam bentuk duit, tetapi simpan dalam bentuk aset dan salah satunya adalah aset emas. Emas adalah aset yang mudah dibeli, mudah dijual walaupun dalam gold bar yang besar seperti ini. Jadi, siapa-siapa yang risau nak simpan walaupun kecil je saiz dia, tak tenang nak simpan dekat rumah, tuan-puan ada pilihan untuk simpan di safe deposit box yang berdekatan dengan tuan-puan. Di Public Gold, ada 2 tempat simpanan iaitu di Menara Public Gold Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur dan juga Public Safe Bayan Lepas Pulau Pinang. Tuan-puan yang berminat untuk mendapatkan hikmat dealer di bawah bimbingan saya, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.